Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hairul daripada kedai MD Enterprise yang berlokasi di Kuantan, right? Okey, bagi yang dah mengenali saya, selamat datang saya ucapkan. Yang bagi yang belum mengenali saya, salam pengenalan. Okey. Saya nak review satu mesin. Kita ada bawa 4 model. Okey, 4 model, tapi saya akan buat satu-satulah. Mesin yang pertama saya akan buat review, unboxing adalah mesin daripada Nokta, made in Turkey. Barang ni 100% daripada Turki. Kami bawa masuk untuk pasaran Malaysia. Okay, yang ini adalah mesin yang agak terbaru daripada Nokta, yang diberi nama Score 3 Pro Pack. Okay, yang ini adalah model Pro Pack. Saya buat review supaya customer-customer baru ataupun customer-customer lama yang nak upgrade mesin boleh nampak apa yang mereka akan dapat kalau beli mesin Nokta Score 3 Pro Pack ni. Okay? Kebetulan kami baru masuk sekarang ni tengah ada promosi. Tengah ada promosi free gift yang agak banyak daripada Nokta. Jadi menjadi satu kelebihan lah kepada customer-customer yang lama ataupun yang baru untuk grab stok yang kami ada, sebab dia punya free gift pada saya sangat berbaloi. Okey, yang ini adalah kotak dia. Yang ini adalah Score Pro Pack. Pro Pack ni yang paling tinggi. Kalau dalam model Score dia ada Score 3 Pro Pack, and then dia ada Score 2, lepas tu Score biasa. So yang Pro Pack ni apa yang you akan dapat kalau you beli? Saya akan tunjukkan. Okey, pertama saya terangkanlah dulu untuk free gift yang dia bagi untuk model yang kalau you beli sekarang, you akan dapat Nokta pointer, lepas tu premium digger, lepas tu carrying bag, finder pouch dengan cap 1, 2, 3, 4, 5. You akan dapat 5 free gift untuk stok yang ini. Yang akan datang selepas ini saya tak pasti apa benda yang you akan dapat. Tapi untuk yang stok kami ni, kami akan bagi 5 free gift yang dia dah bagi ni. Akan datang andai kata tak ada free gift, kami minta maaf sebab memang kami bawa masuk kebetulan ada free gift. Okey. Tanpa melengahkan masa, saya buka box ni dan customer you all boleh tengok apa yang you all dapat kalau you beli Score 3 Pro Pack. Okey, pertama saya akan tunjukkan apa yang you akan dapat. Nanti saya akan buat pula video berkenaan review cara nak pakai, and then kita akan buat review untuk deep test, A test. So yang first video saya ni, saya nak tunjukkan dulu apa yang you akan dapat, apa kelebihan mesin Score 3 ni berbanding mesin-mesin lain. Saya akan terangkan juga. Okey, tanpa melengahkan masa, kita buka box ni sekarang. Okey. Alright, untuk yang free gift, ini yang free gift akan datang saya tak pasti. Untuk yang box ni you akan dapat free gift kalau beri sekarang ataupun sementara stok masih ada. Selagi mana stok yang untuk free gift ni ada, saya akan jual dengan harga yang inilah, yang free gift. Andai kata selepas ni tak ada, minta maaf banyak-banyak. So pertama you akan dapat topi. Topi daripada Nokta Turki, 1 unit topi you akan dapat. Yang ini free gift untuk pack promosi sahaja. Okey, yang ni finder pouch, maksudnya bag untuk isi barang. Bag untuk isi barang dekat pinggang. Okey. Pouch ni akan dapat 2. Okey, kemudian 3. You akan dapat free pointer. Pin pointer free 3 barang. 4 barang. Pisau digger free. Bukan biasa-biasa ni Pisau digger free 4. Satu lagi bag. Bag tu dia tak masukkan sebab tak muat. Okey, sebab box ni tak muat, dah penuh. Dia akan bagi satu bag, carrying bag untuk isi barang ni. Yang itu nanti saya akan tunjukkan lah, sebab box ni dah penuh, dia masukkan asing. Okey, yang 5 barang ni adalah free gift punya barang. Andai kata selepas ni tak ada, saya minta maaf banyak-banyak. So, untuk siapa yang berpeluang baru nak cari mesin yang terbaik, yang power,
harga sangat cun, tak mahal sangat, ini pilihan utama. Okey, apa yang you akan dapat kalau beri yang ni? Pertama, free gift 5. Kemudian untuk Pro Pack, kenapa dia panggil Pro Pack? Okey, apa yang ada dalam dia? Pertama, you akan dapat satu unit coil, sniper coil saiz kecil ni. Okey, sniper coil SC24. Okey, yang ni yang sniper coil yang you akan dapat satu unit. Kemudian dia punya coil besar. Yang ni manual book Manual book dia memang bercolor. Nokta punya manual book memang bercolor, cantik. Okey, item kedua you akan dapat adalah okey, sarung dia pun sarung kulit ni bukan sarung biasa, sarung daripada kulit. Betul tak? Kalau tak silap saya sarung kulit lah. Ke PU, macam tu lah. Okey, kedua you akan dapat wireless headphone. Okey, wireless headphone. Okey, wireless headphone. Shaft dia, nanti saya akan terangkan apa kelebihan shaft dia. Saya tunjuk dulu barang apa yang you akan dapat. Shaft dia, then kabel charger, kabel, okey, charger kabel, stripping, skru dia akan bagi 2 skru untuk coil. So dia dalam satu plastik macam ni. Kemudian yang ni charger, kabel charger untuk wireless headphone. Kemudian you akan dapat satu unit controller. Okey, satu unit controller. Last sekali untuk Pro Pack you akan dapat coil yang besar. Okey, coil yang besar you akan dapat satu. So you akan dapat 2 coil 2 coil, satu wireless headphone, satu controller. Itu memang dia punya asas untuk Pro Pack. Yang 5 tadi adalah tambahan untuk free gift. Siapa yang beli sekarang sehingga stok masih ada akan dapat free gift tu. Kalau lepas ni tak ada, saya minta maaf. So yang ni akan dapat daripada model SC30. Okey, yang ni satu coil, 2 coil. Okey, untuk model Score 3 Pro Pack you akan dapat 2 coil. Okey. Okey, apa kelebihannya? Apa kelebihan mesin ni? Okey, saya tunjukkan kelebihan mesin ni. Pertama, coil kecil kita pakai untuk kawasan hutan, kawasan-kawasan yang sempit, kawasan daratan yang banyak sampah. Sesuai untuk coil sniper ni. Dia lebih fokus, dia tidak ada banyak gangguan, item mudah kita kesan. Okey, untuk coil yang besar ni sesuai untuk kawasan lapangan yang luas, untuk pantai, untuk kedalaman yang lebih dalam. Okey. So untung siapa beli ada 2 coil. Okey, seterusnya shaft dia. Okey, yang ni shaft dia. Apa yang you akan dapat kelebihan dia? Okey, yang ni middle shaft dia. Middle shaft dia diperbuat daripada karbon, full karbon ni bukan aluminium, bukan plastik. Tapi middle shaft dia diperbuat daripada karbon. So apa kelebihan karbon? Dia lebih ringan. Okey. Middle shaft dia karbon, lower shaft dia juga karbon. So harga karbon biasanya lebih mahal daripada plastik. So dah nampak apa kelebihan mesin ni? 2 coil, full karbon untuk lower shaft dan upper shaft. Wireless headphone diberi sekali. Dan controller. Okey, controller Nokta ni, kelebihan dia pertama yang kita nampak, dia punya armrest cup, armrest ni kita panggil armrest cup. Armrest cup dia diperbuat daripada plastik yang lembut. Bila plastik ni lembut dan mudah lentur, dia takkan mudah patah. Alright. So kalau you pakai, dia lebih tahan lama dan tak mudah patah. Okay, right? Dengar tu saya cakap.
So untuk model lain, untuk brand lain, kalau you dapat yang keras, kemungkinan dia lebih mudah patah. Tapi untuk Nokta, dia bagi plastik cup yang lembut dan lasak, lebih tahan lama, tidak mudah patah. Itu pertama untuk bahagian controller. Yang kedua, dia punya controller design baru, lebih nipis. Alright? Lebih nipis, lebih ringan. Untuk model Score, dia hanya berat 1.2 kilo sahaja. Sangat ringan. So bila ringan, kita nak hayun tu lebih mudah, kurangkan beban kat tangan. And then mesin ni lain-lain kelebihan dia, saya akan bacakan spek dia, okey. Okey, saya dah tunjukkan apa tadi yang you akan dapat kalau you beli mesin ni. Harga saya akan tunjuk last kali video ni. Okey, untuk spek dia, untuk mesin ni, spek yang dia akan bagi adalah operation frekuensi dia untuk mesin ni bermula dengan 4 kHz, 15 kHz, 20 kHz, dan dia adalah multi frekuensi yang ramai orang nak function tu. Jadinya you akan dapat multi frekuensi dan single frekuensi. Boleh jalan single frekuensi dan boleh jalan multi frekuensi. So, apa kelebihan multi frekuensi? Kebiasaannya, kelebihan multi frekuensi, dia boleh detect barang yang lebih halus dan barang yang lebih basah, lebih sekata. Okey? Nak pilih single frekuensi boleh, nak pakai multi frekuensi boleh. Dan biasanya untuk multi frekuensi di air masin, di laut, dia lebih stabil dan kurang gangguan. Alright? Untuk multi frekuensi, setakat ni dia yang paling terbaik. Okey, dia ada single frekuensi dan dia ada multi frekuensi 4, 15, 20 kHz dan multi. Okey, itu kelebihan pertama dia. Kedua dia ada 4 function untuk carian. Okey, ada 4 function carian. Pertama, untuk parking, kawasan parking. Kedua, kawasan padang, field. Okey, ketiga, untuk kawasan pantai. Keempat, dan juga boleh untuk relik. Relik ni open lah, tak kisah mana-mana sebenarnya. Dan mesin ni juga boleh guna untuk mengesan emas. Barang-barang yang dia boleh kesan tu normal. Emas, perak, tembaga, tu memang dia akan boleh kesan. Semua tu Cuma spesifikasi dia, kalau kita nak main di kawasan padang, kita boleh pergi pilih padang. Kalau kita nak main pantai, pantai basah, pantai kering, kita boleh tukar mood dia pergi ke pantai basah, pantai kering. Kalau kita nak kawasan parking yang mungkin lebih banyak sampah, kita boleh pergi dekat select parking. Alright, faham Dia ada 4 search mode. Biasanya orang tanya, boleh ke cik mesin ni pakai untuk gold nugget? Okey, untuk gold nugget, yang pengalaman saya yang saya tahu, kalau benda tu terlalu halus, memang mesin tak boleh kesan. Anda perlu beli mesin yang betul-betul spesifikasi yang memang ada gold nugget kalau untuk yang lebih halus. Tapi kalau yang kasar, sebutir bentuk sebesar sebutir emas, sebutir beras, tu insya-Allah boleh detect. Pakai mesin biasa macam ni, dia masih boleh detect. So memang dia boleh pakai, cuma bergantung kepada saiz gold nugget yang kita nak cari tu. Kalau yang terlalu halus memang tak boleh kesan. Kalau yang lebih kasar sikit, dia mampu kesan. Okey? Yang tu nanti saya akan buat review yang pasal untuk A-test. A-test saya akan buat dengan gold lah, gold yang besar, gold yang lebih halus sikit, macam tu. So itu saja. Lain-lain dia punya sensitivity, dia ada 15 sensitivity punya level. Sensitivity ni kepekaan. Pekaan dia pakai 15 level. ID target dia pakai nombor ID 01 sampai 60. 01 sampai 60. Untuk ID mesin ni, kalau dia detect barang,
dia akan keluar nombor antara 0.101 sampai 60. So okey lah, short lah, dia tak banyak. Lagi model ni, dua coil dia tadi waterproof lah. Mesin ni memang dia datang dengan waterproof, maksudnya dia boleh kita bawa selam. Okay, controller dia ni memang fully 100% kalis air. Anda boleh bawa selam, boleh cuci, boleh basuh dengan air, lepas pakai boleh cuci. Dan coil ini pun sama. Untuk surge coil ni fully 100%, 100% kalis air. Waranti untuk mesin ni adalah 3 tahun. 3 tahun untuk controller, 3 tahun untuk coil. Okay, clear Waranti 3 tahun, fully waterproof. Dan kita punya boleh bawa kedalaman sehingga 5 meter. Kedalaman untuk bawa selam. Sebab ada gangnya detector yang bawa mesin ni untuk cari daya terjun, perlukan mesin ni menyelam. So memang boleh bawa sehingga 5 meter kedalaman. And then bateri dia pakai 3250 mAh lithium polymer. Okay, lithium polymer maksudnya bateri ni adalah rechargeable. Daripada pengalaman saya juga supply nokta makro yang banyak sebelum ni, bateri untuk nokta makro lebih tahan lama untuk jangka hayat penggunaan dia, dan juga jangka hayat pemakaian dia lebih daripada 3 tahun. Dia memang tahan lama. Okay, so charging mungkin dalam 4 hingga 5 jam. Pemakaian 10, 15 hingga 20 jam tu normal. Untuk nokta punya bateri dia memang lebih tahan lama. Okay, lain-lain ciri dia, display dia lah, dia ada backlight, mesin ni ada backlight dan sebagainya. Saya tunjuk juga sikit, saya pasang. Okay, cara pasang dia, ini cara pasang tengok. Ni pegang macam ni, dia lock bawah dia macam ni ya. Okay, masukkan macam ni, lock dia, buka ni, lower shaft, ambil dia, masukkan dia. So untuk model baru, kalau tengok pasal nak, dia dah lebih pendek. Sehingga anggaran dalam 2 kaki. Dia punya, kita nak bawa tu mudah, nampak? Kita nak pegang tu, bawa dia, dia cuma 2 kaki. Jadi kita nak simpan dalam beg, sangat mudah, ringan. Sangat ringan. Okey, saya pasang sekejap. Kita pasang pada coil. Okay, yang ni dia punya rubber ni, rubber sini. Ini sebagai rujukan bagi customer yang mungkin dah beli, nak tengok cara pasang macam ni lah, simple. Cara pasang dia sangat simple. Okay, ni coil dia. Ni coil dia. Kita nak pakai coil mana? Kita pakai coil kecil je lah. Right. Ini kita panggil sniper coil. Okay, masukkan dia kat sini. Kemudian skru yang dia bagi tadi, cucuk je kat sini. Okay, kemudian nut skru dia ni masukkan dekat sini. Mudah sahaja. Okay, kemudian yang kabel dia ni, kabel untuk coil ni buka. Sambungkan dekat sini. Yang ni nanti kabel ni gulung dekat shaft ni gulung. Sebab yang ni saya just nak tunjuk sampel. Tunjuk betul-betul lah. Nanti customer ni bila kita buat macam ni, dia ikut macam ni kan. Jadi baik saya tunjukkan yang betul-betul terus. Kita nantikan dia kata, encik pasang dekat video saya tengok cik sambungnya tak. Macam ni. Kena lilit dekat shaft ni. Kena lilit. Okay, lilit bagi kemas. Nanti dah lilit kemas, baru kita sambungkan. Alright. Okay, macam ni cara pasang Okay, nampak tak? Cantik tak? Ui, sangat ringan. Pegang pun sedap. Yang ini Score 3 Pro Pack. Okay, yang sebelah ni untuk headphone, untuk charging cable belah sini. Yang button yang sini tepi ni belakang ni. Yang ada nampak terjuntai ni cap dia. So kalau nak pakai waterproof headphone pun kita ada jual. Fully waterproof headphone kita ada jual. Yang ini untuk charging pun ada. So saya try on dulu. Okay, untuk button on dia tekan je sekali. Okay, on Nak bagi korang tengok. Dah hidup.
Kita buka lampu dia kejap. Bestnya. Alright, nampak tak? Okey, nampak sih? Kita test sikit. Yang ni saya tak buat apa-apa saya on. Tuan-tuan nampak saya on, saya pasang, saya on. Sensitivity pun saya tak setting. Lain-lain pun saya tak setting. Saya terus dia ambil barang, saya terus swing Nampak? Ini coil sniper. Setting tak sentuh apa-apa Kita test. Bunyi dia padu. Ish, memang best. Ini pun hampir satu kaki Saya tak setting apa-apa. Hampir satu kaki. Jarak untuk cincin saya test ni hampir satu kaki. Saya test sikit, tinggikan sikit sensitivity. Kejap. Sensitivity ni 12. Maksimum dia 15. Maksimum ni maksimum. Nampak? Masih boleh baca lagi ni. Agak dalam juga. Setting tak setting apa-apa. Okey, cara pemakaian setting. Okey, function setiap button saya akan buat satu lagi video. Okey. A-test saya akan buat satu video. Okey, tadi saya dah terangkan apa kelebihan mesin ni. Pertama, you akan dapat shaft carbon, you akan dapat dual coil, battery rechargeable. You akan dapat dual coil, battery rechargeable, dalaman. Kelebihan mesin ni, fully waterproof 5 meter dalam air, shaft carbon, lower shaft, upper shaft you akan dapat full carbon. Mesin ni sangat ringan, 1.2 kilo sahaja. You akan dapat wireless headphone. Dan siapa yang beli untuk stok yang ini, stok yang kami bawa masuk ni, you akan dapat 5 free gift. Topi, pointer, pisau digger, finding pouch bag untuk isi barang, dan satu lagi bag besar untuk isi barang ni semua. You akan dapat 5 free gift. Harga yang kita tawarkan untuk promosi adalah 2,800 sahaja. Harga sebenarnya 3,000 lebih, tapi untuk promosi yang ini sekali dengan free gift semua, saya akan jual dengan harga 2,800 sahaja. Siapa yang berminat boleh call saya direct. Hairul 012-630-7782. Saya ulang balik, 012-630-7782. Alright. Saya akan sambung lagi dengan video yang lain untuk cara setting, cara pakai semua akan saya ajar. Dan saya akan buat review juga untuk model-model yang saya bawa lain, Score 2, Simpec Ultra dan Finder X Pro. Okey, yang itu semua yang kita bawa masuk. Alright, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.